Jom kita tengok apakah refine design rekaan yang diperhalusi untuk model X70 ni. Jom kita tengok dekat luar. Macam yang saya cerita tadi, antara benda yang saya suka sebab kunci ada kat saya, betul tak? Kunci ada kat saya tak payah nak keluarkan kunci untuk buka pintu. Dia automatic unlock. Itu saya suka. Dan pada masa yang sama, jika saya berjalan, lupa nak lock. Nampak? Dia automatic lock. Dan dia ada juga bagi macam tak tahu korang perasan tadi, dia menyala tau. Saya buat sekali lagi Maksudnya bila dia ada welcome light. Kan? Okey, let's say saya tutup, saya berjalan nak balik rumah ni, adalah lampu menyala. So, tahulah kat mana nak letak kasut. Dan macam saya cakap tadi, bila kita nak buka boot belakang kita datang dekat kereta, senang, tak payah nak keluarkan kunci. Buka. Dan dia ada power boot juga. Maksudnya lepas kau dah letak barang, tekan, dia tutup. So, senang. Tak payah kau nak empas je ke ataupun tarik dan tutup semua. Dan kalau kita tengok saiz SUV ni tempat letak barang yang luas. Lepas tu dia kira macam tak masuk ke dalam lah barang tu. Kau angkat barang, kau letak. Benda ni saya notice perbezaan antara kereta sedan yang bila mana kau letak barang, kau kena angkat, nak keluar barang susah sebab ada macam benda yang menghalang. Kau kena angkat betul-betul lah. Pakcik dah tua, tak larat. So macam senang nak tarik, letak kat bawah. Macam tu je sebenarnya. So adalah best dia. Dan kursi ni boleh lipat 40-60 kalau korang perlukan space yang lebih besar. Dan yang menarik dia, jom kita tengok kabin dekat dalam ni. So kalau korang tengok, Allah, bagi mereka yang tak suka memandu, dia nak duduk kat belakang. Selalunya orang tua kita, anak-anak kita, korang ada space yang sungguh besar. Nampak tak? Besar sangat space ni. Luas. Lepas tu dia tak ada macam dekat tengah ni bukit. Tak ada bukit. Dia kira macam nak kata lurus sangat, tak lurus sangat, tapi spacious. So ini bagi saya best lah untuk sebuah SUV. Lepas tu kalau nak letak botol air pun, space yang ada dekat sini pun besar. Kalau korang tengok design yang ada dekat sini pun cantik, kemas, kan? Ada tempat letak net, nak letak barang. Tapi bagi saya, kalau saya bukan prefer jaring. Saya prefer yang macam tak ada jaring tu, nak letak barang. Dekat belakang ni kalau korang perasan, dia ada dua jenis charger slot. Satu USB Type-C, satu USB biasa. Alright. So untuk aircon punya design dekat sini, yang ni yang best ni, ada air cleaner. Air cleaner ni maksudnya kalau korang jenis tak suka bau-bau yang tak sedap, so korang boleh on function ionizer yang ada dekat sini. Alright. So kalau korang tengok kat atas, kat sini ada tempat nak sangkut plastik. Kalau korang nak sangkut dia tarik ke ikat tepi ataupun barang-barang tertentu. And then reading light yang ada kat sini. Secara keseluruhan dekat belakang ni, dia taklah orang cakap tegak sangat. So dia okey lah, tak tegak lah. So belakang best sebab dia SUV yang besar. Itulah kita nak cakap tadi. Berbaloi tak aku beli? Sebenarnya berbaloi sangat. Kalau tak berbaloi, takkan 100,000 orang rakyat Malaysia dah membelinya. Itu pun sehingga Julai 2024. Aku tak tahu dah sekarang berapa ramai orang dah beli. 19 inci rim. Apa lagi secara luaran kalau kita nak cerita? Apakah facelift yang dia buat dekat X70 yang baru ni? So, kalau korang tengok hood cover dia lain. Lepas tu, kalau korang tengok headlamp dia pun dah cantik. Dia pakai full LED dengan DRL dekat sini. Lepas tu design dekat grill ni ada perubahan. Sama juga dekat front bumper dengan wheel trim, dan juga fender. Lepas tu design sport rim yang baru. Dan juga yang terakhir dia tukar untuk facelift ni adalah bumper belakang. So bumper belakang korang boleh tengok design dia lebih lawa berbanding yang sebelum ni. Kalau korang nak buka boot, so korang tarik je dekat bawah steering pemandu tu, korang tarik, so dia boleh buka. Dan this is one of the thing yang menarik. So bila kau buka dia,
dia pakai hydraulic bar tu, dia tak perlu pun kita pakai tongkat apa semua nak buka. So aku nak cerita sedikit pasal enjin ni, nak tunjuk sangat pun tak ada. Design dia sungguh kemas dan lawa. So yang ni babuk sikit lah. Tapi nak cerita yang betapa kemasnya design kali ini. Saya nak cerita kat korang pasal enjin ni. Dia menggunakan, dikuasakan dengan 1.5 TGDI turbocharged gasoline direct injection. Kuasa dia lebih kurang 177 PS dan 255 Nm torque, dibangunkan oleh Volvo. Bukannya kita pakai Campro ke apa ke, ini memang enjin yang melalui proses test dia tu up to sampai 12 juta kilometer dengan pelbagai keadaan cuaca. 1.5 turbo untuk menggerakkan SUV ni yang berat ni, dia bagi kau kuasa 177 PS dan 255 Nm torque. Dan bagi aku benda tu bagus sebab satu, cc dia kecil, jadi road tax dia tak mahal. Tapi pada masa yang sama, dia bagi kau 7 speed gearbox DCT, dual clutch transmission. Korang tukar dia punya gear tu, kelajuan dia 0.2 saat. Laju tukar gear 0.2 saat. Untuk model facelift ini, pembaharuan dia yang dia buat memberikan korang combustion, pembakaran yang lebih improve. Maksudnya, tahu tak berapa persen? 4% improvement pembakaran bahan petrol untuk model facelift ini. Padu tak padu, guys? So, untuk 1.5 membawa kereta yang sebesar ini, berat kereta ni lebih kurang 1.7 tan tak silap saya, 1,700 kg. Okey lah. Dan yang paling penting, sebab cc dia kecil, road tax dia pun murah. Lagi-lagi kalau kau duduk kat Sabah Sarawak, tak tahu berapa, RM65 ke berapa. Kalau kat Semenanjung mungkin RM90 kalau 1.5 liter. So that's the good things lah. Itu menjadi faktor utama sebenarnya. Sebab kalau cc besar, kereta bertambah berat, minyak pun banyak nak pakai. So cc kecil, enjin kecil. Lepas tu dia ada sport mode, dia ada comfort, dia ada apa yang panggil benda tu, efisien, apa nama, jimat minyak. Dan kereta ni juga dia dapat daripada Malaysia punya apa dah, EV, Energy Efficient Vehicle. So that is one thing yang korang patut tahu. Kita ni panas tau, panas. Kita nak balik dekat kereta. So yang aku suka, macam aku cakap sebelum ni, kau boleh start kereta dari jauh. Sambil dia start, dia akan onkan aircon. Benda ni best. Benda ni best, kan? Jom kita jalan-jalan lagi. So, aircon dia bagi full blast. Alright. So korang dah masuk dalam kereta, korang adjust lah mengikut kesesuaian. Apa lagi kita nak cerita pasal Proton ni? Sebenarnya banyak lagi sebenarnya. Aku takut korang bosan je nak dengar. Tapi kalau korang rajin, korang tulislah komen kan, cerita sikit macam mana korang dah beli kereta, ada tak benda dekat kereta korang ke tak ada ke. Korang compare kan, bagi tahu dekat mereka yang menonton video ini berbaloi atau tidak. Apa yang saya nak ceritakan?